Hi guys, welcome back to my YouTube channel Ashes guys. Hai, cerita je lah, korang pun dah tengok kat thumbnail kan. Aku hari ni macam dah tak nak buat konten pasal hidup harian puasa. Sebab apa aku dah tak nak buat konten hidup pasal harian puasa ni? Lagi yang paling utama sekali, penat. Memang penat guys. Memang korang just nampak simple. Alah bang, setiap hari buat video, lepas tu edit dah siap. Hai, itu kalau hidup hariannya best apa semua. Tapi kalau hidup hariannya memang busy, macam aku busy sekolah, lepas tu lagi balik sekolah je terus aku nak edit video apa semua, macam tak larat lah guys. Like, itu sehari tau. Kalau contoh kalau setahun setiap hari orang buat video kan, orang pun setiap hari post video tu mesti ada sehari ataupun 2 hari juga diorang akan rehat kan, betul tak? Ini aku setiap hari babe. Sekarang dah berapa hari belas dah? Sekarang dah 12 Ramadan kan. Dan bila dah 12 hari Ramadan ni, maknanya 12 hari aku tanpa rehat. Aku buat video, edit je. Kalau ada kerja sekolah, kalau contohnya kalau aku demam ke kan, macam mana guys? So bagi aku nak berhentilah buat konten YouTube hidup harian puasa. Okay. Yang pertama sebab aku busy. Yang kedua pula, hidup harian puasa aku macam dah tak best. Dan yang ketiga pula, aku lebih utamakan kerja sekolah lah daripada hidup untuk konten. Okay. So video ni pendek je. Okay. Bye. Haha guys, korang kena tipu ke tu? Tak adalah guys, aku tak berhenti pun. Cuma video ni aku nak luahkan perasaan lah. Macam aku penat guys, setiap hari nak kena upload video je guys. Lagi satu guys, korang tengok tak mata aku? Bengkak bodoh. Macam ni lah. Bengkak doh. Nampak kan? Sini lain. Sini sepet, sini okey sikit. Nampak sini sepet kan? Nampak kan sepet kan? Kelopak mata pun macam dah tak nampak. No, ni kecil, besar gila tu. Sepet tu ni. Itu je aku nak cakap. Sebab mata aku bengkak 2 hari ni. Tapi yang aku nak berhenti tu, tengok dululah macam mana kan. Kalau ikutkan memang, kalau aku nak berhenti tu aku cakap dah, okay? Kalau cuma ni aku nak luahkan perasaan je. Sebab aku penat setiap hari nak kena buat konten, setiap hari nak kena upload video apa semua. Okay lah, video ni tak seberapa pun, cuma ini je aku nak cakap sebenarnya. Bye.